syaitan mewaswaskan Nabi Adam, Siti Hawa pada waktu asar. Syaitan ni menyuruh Adam dan Siti Hawa makan kat buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam syurga. Waktu syaitan mengamuk. Dia suka menggoda anak Adam, menyesatkan Adam. Waktu tu cukup kalut syaitan ni. Lepas tu Allah fardukan kami sembahyang asar supaya kami tak tertipu, terlepas daripada godaan syaitan. Siapa dapat sembahyang asar tu okeylah, alhamdulillah lah. Yang tak dapat tu habis kena tipu. Tengoklah manusia lalai masa mana. Masa asar. Kita kalau kita buat kerja buat bendang ke, buat kebun sayur apa semua kan. Dia kita buat pagi ni, dia matahari makin panas. Dia menyebabkan kita makin letih. Tapi kalau petang dia makin redup. Makin redup. Lama kita terlalai. Yang duk pulun kerja tu betul tak sembahyang asar. Waktu dia makin redup, makin redup. Makin mudah lah. Kadang aku asar tak sembahyang lagi. Syaitan datang pula menyuruh kita melewat-lewatkan ibadat sembahyang asar. Akhirnya tinggal terus sembahyang asar. Tu orang buat kebun. Kalau orang memancing, cencaru makan petang. Biasa dengar cerita tu, cencaru makan petang. Mengai ni, masa tu cencaru makan kita punya umpan kita. Kita tak, suar je dia makan. Oh, tu dah sedap maghrib, terlepas asar. Makanlah waktu pagi. Tak dia nak petang juga. Cencaru makan petang. Orang tua kata. Orang minta takraw tu mana? Takraw badminton ada. Duk main tengah hari panas-panas lik-lik tu. Mana ada? Semua waktu asar. Bagus punya lipat. Tepak. Terus selepas asar. Dia. Minta takraw pun tu badminton. Sana ada orang main badminton. Tengah-tengah panas-panas. Semua main petang-petang waktu asar. Semes, terlepas terus asar. Syaitan campur tangan bagi dia lalai waktu asar.